Kerajaan Negeri Perak bertekad memastikan hasil inovasi dapat dikembangkan, dikomersialkan dan dimanfaatkan sepenuhnya. Sokongan turut disalurkan melalui Perbarangan Harta Intelek Malaysia iaitu MyITO serta kerjasama dengan syarikat berkaitan kerajaan dan industri tempatan untuk membawa ciptaan rakyat Perak ke pasaran yang lebih luas. Langkah ini bukan sahaja mengangkat inovasi ke tahap yang lebih tinggi, tetapi juga membuka ruang kepada penciptaan pekerjaan baharu, pembangunan kapasiti industri serta pengukuhan daya saing negeri di pentas nasional dan global. Pada masa yang sama, kerajaan negeri komited memastikan inovasi tidak berhenti di meja pertandingan yang kita ajukan ini sahaja. Ia mesti diteruskan hingga ke peringkat pelaksanaan dan dipantau supaya benar-benar memberi nilai tambah kepada sistem penyampaian awam serta kehidupan masyarakat. Inovasi yang berjaya bukan sahaja memudahkan urusan, tetapi membentuk budaya kerja yang lebih efisien dan berintegritas. Tahun ini, kita menyaksikan peningkatan penyertaan yang amat menggerakkan bagi pertandingan Anugerah Inovasi Negeri Perak 2025. Sebanyak 194 penyertaan diterima, meningkat hampir 45% berbanding tahun lalu. Lonjakan ini mencerminkan bahawa budaya inovasi di Perak semakin berkembang dan diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Di seluruh negeri, setiap idea yang dicetus diraikan, sama ada oleh jabatan kerajaan, sekolah, universiti, komuniti tempatan maupun pertubuhan bukan kerajaan. Setiap satunya membawa potensi besar untuk pembangunan negeri. Antara kategori yang menarik perhatian ialah lestari bumi hijau yang memfokuskan kepada inovasi dalam kelestarian alam sekitar, tenaga boleh diperbarui dan pemeliharaan biodiversiti. Kategori ini menggambarkan keseimbangan antara kemajuan dan tanggungjawab terhadap alam serta generasi masa depan. Pendekatan ini selaras dengan peran Perak Sejahtera 2030 yang menekankan kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan alam sekitar sebagai teras utama pembangunan negeri. Setiap hasil inovasi yang dilaksanakan mesti memberi manfaat kepada masyarakat, memperkukuhkan ekonomi tempatan dan menyumbang kepada masa depan yang lestari.